Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ali bin Ayub, pakar pengacara majlis dan moderator pada hari ini. Saya tidak lupa juga kepada rakan saya Muhammad Nurani Adib, merupakan moderator kedua pada hari ini. Saya ingin ucapkan selamat datang kepada semua pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris dan penonton yang di luar sana. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dalam sesi wawancara ini yang bertajuk Seorang Guru Seribu Inspirasi. Untuk pengetahuan semua, kami bawakan seorang guru yang sangat hebat pada hari ini. Sesi wawancara ini di mana kami akan mengupas rahsia-rahsia daripada guru tersebut dan mengapakah beliau terpilih sebagai guru inspirasi pada sesi ini. Tanpa melengahkan masa, ayuh kita bersama-sama hayati dan beri perhatian sepenuhnya kepada sesi wawancara ini. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke? Kami dari pelajar Universiti dengar. Okey. Kami dari pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris amat mengalu-alukan dan terima kasih atas kesediaan Cikgu untuk berkongsi ilmu dan inspirasi kepada semua pelajar UPSI dan para penonton sekalian. Pertama sekali, tanpa keberatan dari Cikgu, juga kami ingin Cikgu memperkenalkan diri. Nama Cikgu, sekarang Cikgu berkhidmat di sekolah mana, berapakah tempoh telah Cikgu berkhidmat dan apakah subjek yang Cikgu mengajar di sekolah? Okey, baik. Terima kasih Saudara Alif. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, Cikgu Puan Siti Fairuz binti Osman dari SMK Alapongsu telah berkhidmat menjadi guru selama 16 tahun dan saya mengajar subjek option saya fizik dan minor mathematics. Tingkatan 5 dan tingkatan 3. Itu saja. Terima kasih atas pengertian tadi. Seterusnya, kami juga ingin Cikgu berkongsi sedikit latar pendidikan Cikgu. Bolehkah Cikgu ceritakan latar belakang pendidikan Cikgu? Okey, baik. Sebelum Cikgu terlupa, dekat sini ada Dr. Anis ke? Okey. Terima kasih Dr. Anis kerana bagi peluanglah kepada Cikgu untuk berkongsi sedikit dengan student-student semua. Dan Dr. Anis juga adalah senior Cikgu lah masa first Cikgu posting dulu. Okey, kira macam rakan sekerja dulu dan dia dah semakin hebat sekarang. Okey, jadi kita teruskan yang tadi kan. Okey, Cikgu mengajar di sekolah. Apa tadi? Tak ingat dah. Sekejap. Latar belakang. Okey. So, latar belakang Cikgu dari sekolah menengah ke macam mana? Ataupun sambung belajar just after SPM lah. Macam tu ke? Teruskan dengan after SPM lah ya. Daripada sekolah menengah. Ya. Okey. So baik, Cikgu dulu belajar di SMK Seri Perak, Paribunta Bagan Serai. Paribunta. Okey. Dekat sana dalam 2 tahun belajar RK lah, rancangan khas sains. Dan seterusnya lepas SPM, Cikgu sambung ke matrikulasi Pulau Pinang. Okey, masa tu dia tak ada macam kos sekarang lah. Cikgu terus dapat physical punya kos. Maksudnya tak ambil bio. Okey. Dan masa tu pun memang aim dia macam ke engineering lah. Sebab kita dah terus fokus ke fizik kan. Okay. Tapi after habis matrix,
um, ada macam mana ada something yang membuatkan kena ambil cikgu. Okay, so cikgu mohon first choice USM, Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan. Okay, option fizik dan ilmu matematik. So di situlah sampai 2009. 2009 juga berjaya posting ke sekolah pertama cikgu dekat Bagan Serai. So itulah pengalaman sepanjang cikgu punya latar belakang pendidikan. Okay. Terima kasih. Cikgu ada kongsian sedikit atau baca cikgu tadi. Untuk mengetahui cikgu, kita juga ada daripada kursus baca cikgu. Kami punya participant. Okay. Ya, apakah cikgu pilih bidang kehidupan sebagai kerjaya? Okay, mengapa? Okay, honestly macam cikgu cerita tadilah. Aim mula-mula bukan perguruan sebab masa tu mungkin just masa sekolah adalah orang kata minat untuk mengajar orang, tapi aim nak jadi cikgu tu rasanya macam tak ada. Okay, then masa sambung matrik memang nampak ke engineering. Okay, memang niat pun rasa macam nak ambil engineering punya course lah. Tapi masa nak isi borang saya sangkut ke? Okay. Okay. Masa nak isi borang untuk masuk course universiti tu, mak cikgu lah. Dia kata ambil cikgu supaya maybe mudah kot. Bila fikir-fikir pun memang rasanya cikgu lebih sesuai untuk perempuan. Kalau engineering ni banyak dia punya orang kata memang kerja tu ada tapi compete dengan lelaki tu sangat besar. Jadi ikut je lah kan apa yang parents cakap. So alhamdulillah memang dapat first choice untuk pilihan ke masuk ke universiti tu. So rasanya mak lah yang memberi inspirasi untuk jadi cikgu. Okay. Fokus saja tu. Okay, jadi ni daripada pemilihan daripada restu ibu ayah lah. Ya, macam tu lah. So kita nampak hasil daripada itu memang orang cakap nampak memang doa mak lah. Kan? Berjaya sampai sekarang ni rasanya doa mak lah. Semua berjaya. Okay. So, apa tadi? Santai-santai je kan? Betul kan? Betul. Santai-santai je. So dia macam senyap je, takut pula dia. Seterusnya, bolehkah cikgu kongsikan pencapaian yang pernah cikgu capai dan terima sepanjang menjadi guru? Okey. Sebelum cikgu cerita, boleh ke cikgu sharekan sikit video? Nak bagi semangat sikit. Boleh. Boleh Alright. Sekejap. Okey. Sekejap. Okey. Silakan. Okey. Boleh.
Boleh nampak. Okey. Sikitlah. Apa yang nak diterangkan nanti, ini sedikit pencapaian. Audio tak dengar je. Oh, dia tak dengar? Pelakon tengok video je lah. Tak tahu nak buat macam mana ni. Dia perlahan sangat. Dengar ke? Dengar. Lagu je. Tak dengar juga. Apa lagu je. Ah. Okey, baik. Itu saja cikgu punya slide lah. Video sikit untuk orang kata bagi semangat sikit kepada adik-adik semua kan. Okey. Ah, okey. Sebenarnya pencapaian tu tak adalah banyak sangat. Kita pun macam just bantu untuk nak bangunkan apa generasi sekarang kan. Okey. So, cikgu sikitlah orang kata perkongsian supaya adik-adik dah nak. Okey, adik-adik semua orang kata ada inspirasi untuk memberi lebih baik daripada cikgu. Okey? Jadi cikgu sharekan sikit. Cikgu masa mula-mula tu biasalah kita masih malu-malu kerja dengan orang yang lebih pengalaman kan. So kita just tengok, follow dulu macam mana. Dan bila kita dah dapat satu orang kata keyakinan dan peluang, so just grab. Okay? Okay, masa cikgu tu, cikgu dapat satu peluang di mana menjadi penggubal soalan adik-adik tahu kot, tim PISA.
under bahagian pembangunan kurikulum. So masa tu memang cikgu grab lah orang kata pengalaman tersebut sebab bukan mudah lah nak dapat peluang tu. So kita cuba bangunkan diri sendiri dulu sebelum kita nak bangunkan orang lain, betul. Jadi kita gain dulu sebanyak mana knowledge untuk kita nak membangunkan anak-anak yang bakal kita bina masa depan dia kan. Jadi cikgu grab peluang tu, lepas tu cikgu dapat menjadi jurulatih utama fizik negeri Perak untuk membuat modul-modul untuk penggunaan keseluruhan negeri Perak fizik. Dan seterusnya cikgu berjaya hasil daripada gain ilmu semua tu, alhamdulillah tahun 2022 macam tu kot dapat ikon guru STEM negeri daerah Krian Perak. Okey. Seterusnya bila dah gain banyak ilmu tersebut, kita cuba masuk pula ke bidang inovasi. Sebab tak tahulah bagi cikgu sebab setiap cikgu ada dia punya orang kata aim dia minat dia ke arah mana. Okay. Then bagi cikgu minat ke bahagian inovasi, bahagian yang macam mana kita nak mudahkan sesuatu kerja ataupun sesuatu pengajaran. Jadi macam dalam video tadi cikgu masuk inovasi dan selama cikgu masuk inovasi tu tak pernah lagi lah dapat emas masa tu. Okay, semua paling tinggi pun setakat perak je. Okay, tapi kita cubalah macam mana nak buat supaya kita berjaya dapat sesuatu yang lebih baik kan. Seterusnya pada tahun 2023 cikgu berjaya dipilih untuk menyertai program Duta Guru Yayasan Petronas. Okey, di situlah cikgu mula rasa keyakinan tu semakin tinggi. Sebelum ni cikgu rasa macam orang lain semua hebat, kita kurang hebat. Jadi masuk program tu lah cikgu nampak bahawa setiap orang ada dia punya potensi masing-masing, how dia nak achieve potensi yang selama ni dia anggap mustahil. Okay. So di situ cikgu belajar 2 tahun dan berjaya orang kata dianugerahkan sebagai Duta Guru Yayasan Petronas. Dan di situ juga dapat special orang kata award bukan tapi dia macam dapat title guru inspirasi lah masa penganugerahan tersebut. Okay, then dah berjaya gain semua knowledge tu, cikgu bawa pula student. So pada tahun 2023 cikgu bawa student cikgu ke Test Titan Challenge TM Future Skill under Yayasan TM. Okay. So masa tu cikgu bawa student dan berjaya student cikgu dapat Best Titan lah masa pertandingan tersebut. Dan dalam masa yang sama juga pada tahun tak ingat 2022 atau 2023 sekolah yang cikgu mengajar masa tu, alhamdulillah cikgu berjaya menjadi orang kata titik tengah antara sekolah dan Yayasan TM untuk dijadikan sekolah cikgu sebagai sekolah angkat Yayasan TM. Sebab tu dekat situ yang tadi video tadi ada digital hub kan. So di masa tu dia Yayasan TM mencari 3 buah sekolah untuk dijadikan sekolah rintis future skill punya orang kata program. Jadi untuk Perak kawasan zon utara, sekolah cikgu dipilih untuk dapat digital hub tu. Kiranya dapat sponsor lah, senang cerita. So apa-apa as anak angkat, SNTM
beri sumbangan, macam itulah. So dekat utara, sekolah SMK Gunung Semagul masa tu. Dan dekat area tengah, sekolah Dengkil, dan Johor, sekolah dekat Batu Pahat. So 3 buah sekolah je masa tu yang dapat jadi anak angkat UiSMTM. Okay, so kira bagi cikgu itu adalah satu pencapaian yang di luar pemikiran lah selama ni. Sebelum ni angan-angan saja untuk menjadi satu orang kata anak angkat siapa macam tu kan. So Alhamdulillah berjaya. Dan seterusnya pada tahun 2024 cikgu dah pindah sekolah. Tapi Alhamdulillah student menyahut baik. Cikgu cuba buat inovasi sebab dekat Alor Pungsu masa tu dia agak luar bandar dan dia tak pernah buat inovasi apa-apa. Okey. Jadi kiranya cikgu cuba orang kata menyalakan semangat untuk diorang membina inovasi dekat sekolah tu. Dan Alhamdulillah macam dalam gambar tadi cikgu telah berjaya bawa student tu membuat inovasi yang melibatkan panggil Sustainable Development Goal, iaitu melibatkan macam mana projek tersebut dapat melestarikan alam. Jadi Alhamdulillah projek tersebut dapat gold medal, dapat special award dan dapat second up runner untuk pertandingan tersebut. Okay, so bagi cikgu itu adalah pencapaian yang orang kata baru mula dan diorang dah berjaya untuk pergi ke level tersebut. Alhamdulillah lah diorang menyahut dengan baik. Okay, seterusnya cikgu sambung lagi Best Titan yang sebelum tu. Dan Alhamdulillah dapat silver award dan still kekalkan Best Titan. Okay. Itulah kot. Dan untuk tahun ni masuk juga Inozilla USM dan Alhamdulillah dapat gold medal juga. So bagi cikgu terus terang lah pencapaian yang paling orang kata walaupun banyak kita bagi pun yang paling kita akan terasa apabila seorang murid datang macam seorang murid yang pernah rasa putus asa datang jumpa kita dan kita berjaya orang kata menyentuh hati dia dan membuat dia dapat meningkatkan motivasi dia kan. Jadi dia datang cakap terima kasih cikgu kerana hidup saya berubah. Itu rasanya pencapaian yang paling besar lah bagi semua cikgu yang mengajar. Betul tak? Okay, so itu saja bagi cikgu. Okay, terima kasih cikgu atas perkongsian tadi. Jadi nampaknya di sini cikgu kongsikan juga keyakinan dengan peluang yang tu kita perlu sediakan lah kan. Penting kita perlu cari peluang. Cari peluang. Tingkatkan kita sendiri lah. Tingkatkan ilmu. Ya, betul. Sebelum kita nak bangunkan orang, kena bangunkan diri sendiri dulu. Ya, faham. Ya. Terima kasih. Yang paling penting semua cikgu kan anak muridnya berjaya. Saya bercakap. Ya. Tahniah cikgu atas pencapaian yang telah cikgu capai sepanjang cikgu di sekolah. Atas sekolah yang cikgu telah bagi kami sebagai bakal guru turut terinspirasi atas pencapaian yang telah cikgu kongsikan. Dan ini merupakan ubur sebagai kami terus semangat dalam bidang pendidikan. Okay. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Ustaz Latif bagi melanjutkan sesi wawancara ini. Terima kasih. Okay, saya akan menyambungkan soalan-soalan untuk sesi wawancara ini. Kita beralih kepada aspek inspirasi dan nilai kepimpinan. Pada pandangan cikgu lah, apakah makna sebenar guru inspirasi ini?
Okey, baik, terima kasih. Okey, bagi pendapat cikgu sendiri, setiap orang lain pandangan dia kan. Okey, bagi cikgu sendiri, just sharing apa yang cikgu rasa bila dikatakan sebagai guru inspirasi, dia bukan hanya seorang cikgu yang hadir untuk mengajar sahaja. Okey, dia macam mana nak cakap dia datang ke sekolah untuk menyembuhkan, menyentuh jiwa dan memberi manfaat kepada orang lain walaupun hanya seorang sahaja budak yang berjaya berubah. So kita punya aim is how to membangunkan murid-murid sekarang sebab zaman sekarang sangat jauh berbeza. Honestly, cabaran dia sangat besar. So macam mana kita nak kekalkan supaya kita dapat memberi sesuatu kepada yang memerlukan. Kita tak tahu siapa yang memerlukan, tapi at least bila kita rasa nak jatuh tu, kita fikir, kita masuk ke kelas dan kita akan cuba mengubah mungkin seorang untuk menjadi lebih baik. Bagi cikgu, so dia kena ada ikhlas, lagi dia perlu sentiasa positif dalam segala hal. Sebab kalau ada negative thinking ataupun negative vibe tu, kita akan sentiasa akan rasa lemah dan dia akan mempengaruhi orang lain juga. So nak jadi seorang guru inspirasi tu perlu ada sifat-sifat tersebut lah untuk sentiasa relevan sepanjang masa. Begitulah. Okay. So itu pandangan cikgu, guru inspirasi tu begitu. Okay. So, sekarang kita semua telah mendengarkan sebenar sebalik guru inspirasi tersebut. Jadi, soalan seterusnya, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru untuk menjadi inspirasi kepada murid dan rakan guru yang lain? Okey. Ciri-ciri yang ada Ciri-ciri tu adalah spesifik macam syarat-syarat nak masuk U kan. Dia tak adalah spesifik begitu. So ciri-ciri yang perlulah bagi cikgu untuk jadi seorang guru. Dia perlu ikhlas dalam menjalankan tugas sebab honestly macam cikgu cakap tadi, dunia sekarang sangat mencabar. So how dia nak kekalkan ikhlas untuk mengajar tu agak berat jugalah. Nak kekal maintain supaya sebab kita ada mood kita. Kadang naik, kadang turun kan. So just fikir 3 benda yang cikgu cakap tadi tu. Macam mana nak jadi guru inspirasi. So dia kena ada ikhlas, positif dan teladan. Sebab dia adalah role model kepada murid-murid dia. So perlu ada ketiga-tiga ciri tu untuk sentiasa orang kata memberi inspirasi kepada orang lain. Okey, kita boleh cakap murid mungkin akan lupa apa yang kita ajar. Tapi mereka akan lupa bagaimana mereka rasa ketika berada dalam kelas kita. Betul tak? Macam semua student kat sini mesti ingat cikgu yang betul-betul menyentuh hati dia. Dia akan ingat sampai bila-bila, betul? Walaupun kadang-kadang tak ingat pun cikgu, tambah cikgu matematik kan. Dia selalu tak ingat dah apa cikgu tu ngajar. Tapi dia akan ingat apa cikgu tu buat untuk dia at least kurang-kurangnya dia lulus matematik. Betul? Selalunya cikgu mat lah. Cikgu lain tu masih boleh terima lagi. Cikgu mat memang selalu dia akan garang. Begitu kan? Jadi so kita walaupun orang kata matematik tu susah, tapi at least kurang-kurangnya setiap kita bukan nak membezakan budak. Tapi
kita perlu macam pernah tak tengok orang kata kalau nak mengajar haiwan contoh untuk memanjat. Haiwan yang tak boleh memanjat akan sama levelnya, betul tak? So kita bukan nak membezakan tapi kita cuba mengajar mengikut tahap mereka. Begitu. So kita kenal student kita dan cuba bagi garakan dan motivasi supaya dia tak jatuh terlalu jauh. Jadi kita boleh selamatkan dia untuk dia hidup selepas dia belajar. Itulah sekurang-kurangnya just bagi tahu cikgu hebat macam mana pun kalau satu Allah tak bagi memang tak ada, hebatlah lagu mana pun cikgu tu tak ada makna pun. Dia takkan dapat betul. Itu satu. Tapi kita cuba bantu dia bahawa bagi tahu realiti hidup macam mana dan cuba bantu dia supaya dia kekal dalam jalan yang sepatutnya. Itu je lah yang cikgu boleh cakap supaya orang kata budak-budak ni tak terpesong terlalu jauh. Okey. Dan satu lagi yang cikgu boleh cakap, motivasi apa? Okey. Apa yang cikgu belajar, kadang-kadang budak ni, budak-budak sekarang, dia bukan orang kata dalam apa kita panggil sentuhan jentik sikit hati dia, okey, inspirasi tu datang bukan dari perkara yang besar pun, tetapi dari kesabaran dan kasih sayang yang kecil yang sentiasa konsisten kita bagi kat dia. Kat situlah dia InsyaAllah dia akan berubah sikit dengan nampak kita tidak putus asa. Walaupun senakal mana budak tu, kita cuba supaya kita nampak kita putus asa dengan dia. So itulah yang cikgu nampak sebagai perkongsian kepada bakal-bakal cikgu nanti. Okey. Terima kasih cikgu atas ciri-ciri yang cikgu jelaskan itu. Pada sesi pengenalan tadi, cikgu ada kongsi tentang tempoh perkhidmatan dalam sektor pendidikan. Bagi saya, tempoh perkhidmatan cikgu itu bukan tempoh yang sekejap lah. Apakah pengalaman yang paling bermakna yang cikgu tidak boleh lupakan sepanjang cikgu? Pengalaman ya. Pengalaman macam mana tu? Nak yang happy ke, yang tak happy ke? Mana-mana? Mana-mana pun boleh. Yang pahit atau yang manis lah. Okey. Yang pahit. Okey, kita bagi yang pahit dulu kan. Okey. Honestly, dalam just nak bagi tahu real life situation dekat dunia perguruan Okey. Masa masuk sekolah baru ni. Okey. Selama ni selalunya kalau kita join apa-apa, kita akan dapat vibe sedikit yang negatif tu antara cikgu-cikgu macam tak suka banyak sangat kerja kau ni buat, macam tu lah. Kan kau ni banyak kerja lebih pada orang lain, macam menunjukkan apa benda, macam tu kita masih boleh adapt benda tu tau. Okey. Tapi masuk ke sekolah baru, cikgu dapat satu cabaran lain yang agak macam okey, ini lain punya version di mana student yang berperangai begitu. Okey, di mana as cikgu-cikgu inovasi, dia tahu bila kita bawa as group sekolah, kita ada bawa nama sekolah. Bukan projek tu dia punya. Begitu. Dan honestly, projek tu pun datang dari cikgu. Betul. Dia orang cuma present je. Hasil cikgu punya apa yang cikgu develop selalunya begitu, betul tak? Okay. Then cikgu cerita kita tak ada tutup di sini, jangan sembang di luar.
Okay. Then masa mula-mula tu dia masuk satu pertandingan ni lah, peringkat kebangsaan. Tapi dalam pertandingan tersebut dia kalah, dia tak berjaya masuk ke orang kata apa, ke peringkat seterusnya. Okay, so kiranya dia dapat penyertaan sahaja begitu. Okay, so bila dah habis tu dengan projek tersebut, cikgu improvise inovasi tu untuk masuk ke pertandingan cikgu punya. So bila cikgu masuk pertandingan cikgu punya, cikgu-cikgu ni dapat pingat gangsa. Okay. So okay lah, tak ada masalah sebab cikgu yang bawa. So bila pergi ke ada pertandingan lain sebab projek inovasi, kita bukan buat satu inovasi lepas tu dah tak tengok dah, betul? Kita akan improvise supaya make better, lebih baik kan. Jadi yang cikgu kata yang masuk Inozilla peringkat antarabangsa USM. So as a cikgu, cikgu tanya kat sini jugalah, as a cikgu, kita nak masuk ke peringkat lebih tinggi dan kita perlu tahu apa ability student kita untuk dibawa ke antarabangsa. Betul? Kita tak boleh pick sesuka hati begitu saja. Betul ke? Ke cikgu salah? Betul kan? Kita akan pilih yang selayaknya untuk dibawa ke peringkat antarabangsa. Jadi, cikgu bawa projek yang selepas cikgu modify tu. Cikgu bagi student cikgu bawa yang menang 3 best special award. So semua tu kan cikgu bawa diorang sebab diorang ada kelebihan speaking English. Sebab bila melibatkan antarabangsa, kita perlu ada student yang boleh talk in English. Kalau tidak, kemungkinan kita punya markah akan low lah. Betul? So bila dah bawa begitu, then mungkin bila kan cikgu kata dia first time dekat sekolah tu, then tiba-tiba berjaya dapat pencapaian begitu, yang first tadi dia triggered. Kenapa tak bawa dia? Begitu. So bila dia jadi macam tu, isu dia agak besar sampai ke PIBC naik. So bagi cikgu macam okay, kadang-kadang fikir nak tolong pun salah, tak tolong pun salah. Kan sebab kita nak bawa satu sekolah. Kita bukan nak bawa nama kita je. Kita bawa satu sekolah. Maksudnya tak kisahlah siapa pun yang pergi, yang naik tu nama sekolah. Betul? So itulah kena tekankan juga dekat student di mana ini bukan perseorangan punya kerja. Ini adalah satu sekolah punya projek. Walaupun orang lain yang bawa, tapi still bila dia menang maksudnya satu sekolah berjaya. Kan? Itulah cikgu rasa satu yang sangat dahsyat masa sekarang cikgu terima sebab benda tu datang dari student sendiri. So itulah ceritanya. So kalau positif tu itulah yang kalau dari segi pengalaman, cikgu sangat suka bila cikgu dapat join program Duta Guru tu lah. Sebab di situlah titik di mana cikgu honestly berubah lebih kurang 360 darjah perubahan tu. So cikgu nampak dulu cikgu Anis pun, Dr. Anis pun kenal cikgu super malu, senyap je cakap benda yang orang kata penting. Lepas tu selebihnya sesenyap dengar je orang cakap. Kira macam kita rasa sangat rendah diri dengan orang lain kan. So kita senyap je, tak ada banyak cakap pun. Tapi bila kita join tu, kita perlu macam kita akan rasa bahawa ada certain benda kita perlu cakap dan kita perlu tegakkan supaya benda tu menyusahkan orang lain. Kita perlu orang kata memudahkan sesuatu kerja. Contoh,
Macam sekarang kementerian buat benda banyak kali maksudnya contoh kita key in data markah. Sekejap minta lagi. Dalam setahun tu tak tahu berapa kali diminta data. Sedangkan benda yang sama. Kan? So kita dengan suara kita tu cuba bantu supaya benda tu tak perlu masa di situ. Betul tak? Banyak benda lagi kita boleh buat daripada mengulang benda yang sama, data yang sama. Benda tu boleh share kot. Betul tak? Banyak kemajuan dah sekarang. So apa orang kata as bila kita ada macam as doktor, as tutor guru, influencer, dekat situ ada orang kata apa? Peluang untuk bersuara. Rasa cikgu-cikgu di sini pun perlu dapat semua tu. Kalau tidak kadang-kadang, okey, ini cikgu punya tu je lah kadang-kadang walaupun kita cakap yang betul tapi suara kita tidak didengari. Faham? So kita perlu ada sedikit benda tu supaya kita bukan nak suara kita didengari sangat, tapi at least sekurang-kurangnya kita dapat membantu macam cikgu cakap tadi lah, mengurangkan beban yang sepatutnya, mengulang benda yang sama dan membuang masa. Itu. Kita perlu ada benda tu. Okey? So itu saja. Okay. Terima kasih atas perkongsian yang tadi. Perkongsian tadi benar-benar membuka mata kita semua pun tentang menjadi seorang pendidik. Jadi kami nak tahu bagaimana cikgu mengekalkan motivasi dan semangat untuk terus mengajar setiap hari terutamanya apabila berhadapan dengan cabaran. Okey. Motivasi cikgu kan. Okey, cikgu share banyak pun tak, tapi cikgu tak adalah minta semua sini sakit ke apa. Tak. Okey. Cikgu sebelum-sebelum ni mungkin cikgu tak nampak sangat. Kita just pergi mengajar. Mungkin macam tadilah kita niat supaya bila kita masuk ke kelas tu ada budak yang berjaya mengubah hidup dia. Okey. Itu dulu. Okey. Sekarang cikgu diuji dengan sakit kritikal. So di situ cikgu hanya berfikir bahawa dalam tempoh masa yang cikgu tak tahu sampai bila, cikgu perlu memberikan sesuatu kepada orang lain supaya cikgu tak rasa masa yang Allah bagi tu terbiar begitu saja. Maksudnya cikgu tak grab semua peluang yang ada untuk cikgu share dengan orang lain dan mungkin dalam masa ini cikgu cuba membangunkan orang lain benda tu sentiasa membantu cikgu di alam sana. Begitu kan. So motivasi cikgu sekarang itulah cikgu jadikan kisah sama ada student or kawan-kawan cikgu yang lain ataupun siapa je yang rasa kehadiran cikgu memberi manfaat untuk dia, cikgu cuba bantu. Sekiranya cikgu punya aim sekarang, motivasi cikgu akan memberi manfaat kepada siapa yang memerlukan. Kalau rasa sebab dalam kerjaan kita akan ada negative vibe, positive vibe. So benda tu ada, kat mana pun akan ada. So apa yang kita boleh pegang mungkin first adik-adik kan kalau posting dia akan rasa burn out sikit lah sebab masa belajar takkan sama macam mana bekerja dengan dia punya projek, program
dia punya apa, compiling semua tu. So dia akan burn out sikit. Tapi tu motivasi bahawa masa itulah, time itulah untuk belajar. Okay. Dan selepas belajar tu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Macam cikgu tak tahu, Allah bagi insting. Cikgu posting umur cikgu 23 tahun. Okay. So cikgu aim sebelum umur cikgu 10 tahun saja, cikgu punya gain nak grab semua knowledge yang ada tu sampai 40 je. Cikgu punya planning. Sampai umur 40 saja cikgu akan gain semua knowledge. Lepas tu umur 40 cikgu akan memberi kepada orang lain. So sekarang dah soft landing lah untuk memberi kepada junior-junior yang ada supaya diorang dapat lebih awal pengalaman tu. Sebab cikgu dulu lambat dapat pengalaman sebab mungkin masa tu orang yang hebat-hebat je dapat. Kita yang kecil-kecil ni dengar je dulu macam tu kan. So dekat sekolah cikgu memang siapa yang fresh tu memang cikgu dah ajak pergi mana-mana pertandingan dah ajak lah dia. Dia nak tak nak tu belakang kira je. Ikut je, cari pengalaman tu. Tapi alhamdulillah lah junior yang baru posting dari UPSI juga. Dia memang jenis yang okay je. Gain knowledge is okay bagi dia. So macam seronok lah bekerja dengan dia. So itulah motivasi cikgu is kita nak bagi manfaat dekat orang lain. So itu saja dari cikgu. Okay. Terima kasih atas podcast yang telah cikgu berikan. Kita telah berada di penghujung wawancara ini. Iaitu tidak lengkaplah tanpa nasihat seorang guru mempunyai pengalaman yang banyak. Jadi apa nasihat yang cikgu hendak berikan kepada para guru yang ingin menjadi pendidik ini? Okay. Cikgu rasa sama je. Cikgu pun tak ada hebat mana. Tapi ada sekejap cikgu ada satu. Okay, ada satu kata-kata yang cikgu sangat suka untuk dikongsikan. Okay. Untuk semua bakal-bakal guru, okay, jangan takut kalau kamu rasa diri tak sempurna. Okay. Sebab student bukan perlukan guru yang sempurna. Mereka perlukan guru yang benar-benar hadir, mendengar dan peduli. Okay. So perlu stres untuk menjadi seorang yang sangat sempurna. Okay, jadilah guru yang bukan hanya mengajar dengan mulut tetapi dengan hati dan akhlak. Okay. So macam cikgu cakap, gain semua knowledge dalam usia yang muda supaya dengan knowledge tersebut kita dapat membantu orang lain ketika kita dah semakin tua. Begitulah. So kata dugaan tu pasti ada. Jadi terutahlah kena dengan apa orang kata murid sekarang. Cikgu rasa korang punya dugaan lebih besar daripada cikgu sebelum ni. So kental untuk menjadi seorang cikgu. Kena kental dan jangan putus asa menjadi seorang guru. Sebab kalau seorang guru putus asa, macam mana pula anak-anak murid dia, betul? Jadi itulah yang cikgu cakap. Kena kuat, kena sentiasa berjuang untuk membangunkan generasi akan datang. Okay? So itu saja dari cikgu. Terima kasih. Terima kasih atas nasihat dan pesanan cikgu.
kami akan mengambil nasihat cikgu sebagai pembakar semangat kami untuk menjadi yang cemerlang pada masa akan datang. Sebelum mengakhiri sesi wawancara ini, kami akan membuka untuk sesi soal jawab kepada penonton yang sedang mengikuti wawancara. Hello, Assalamualaikum. Saya nak tanya boleh? Waalaikumsalam. Boleh. Sebelum saya Silakan. Aha. saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Firdaus Berjasman, pelajar daripada Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Fizik di UPSI. Di sini saya nak tanya, dalam perkongsian cikgu sebentar tadi, cikgu ada menyatakan yang cikgu banyak membawa murid-murid ke pelbagai pertandingan. Jadi soalan saya, bagaimanakah cikgu membina hubungan yang positif dan berkesan dengan murid-murid? Bina. Okey. Okey. Terima kasih atas soalan tersebut. Okay, honestly lah, macam cikgu pun baru pindah kan. Kita cuba, honestly, kalau kita kebanyakannya lah, kita akan rapat dengan student yang kita ajar dulu. Betul. Orang lain tu dia jauh sikit, kita jarang jumpa. So kalau yang kita kenal, kita tahu potensi dia. Contoh macam ada pertandingan under duta guru daerah. So cikgu nampak ada potensi yang budak cikgu mengajar, dia boleh deliver ke tahap itu. So nak membina hubungan positif tu dengan memberi keyakinan bahawa kalau orang lain boleh, kenapa kita tak boleh? Cumanya murid sekarang banyak mengharapkan guru. Bagi diorang macam itulah yang cakap tadi, cikgu buat, diorang cuma deliver saja. So itu nampak sangat tau. Bila diorang present, nampak sangat yang diorang hanya deliver, tak tahu apa pun projek tu. So di situlah kita cuba untuk bina satu, orang kata, positif, hubungan yang positif di mana kita benda yang kita cari, contoh macam cikgu cuba search apa kajian-kajian yang boleh membantu inovasi tersebut, apa yang keadaan sekarang yang relevan dengan projek tersebut. So cikgu akan cari part yang itu. Part student pula, dekat duta guru ada satu kita panggil EDP, Engineering Development Process. I think tak ingat dia punya tu. Tapi kita akan bagi satu brainstorm di mana budak ni menyelesaikan berdasarkan EDP tadi. Dia punya ada projek tu, diselesaikan masalah tersebut, dia orang akan brainstorm, dapatkan dapatan dan cari yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut dan cuba apply dan tengok apa yang perlu ditambah baik. So di situ kedua-duanya main peranan. Adalah cikgu je yang buat, dia orang just deliver, tak tahu apa. Okay, so dekat situ kita akan guna sebaik mungkin ruang yang ada untuk developkan, orang kata, hubungan yang positif tersebut. Dalam kelas jugalah kita kena train budak-budak tu sebab honestly bagi cikgu tak suka just bagi hafal, cikgu tak suka. Cikgu akan bagi diorang berfikir supaya apa-apa jenis masalah diorang akan berfikir. Kalau tidak, diorang akan hanya terima dan kalau cikgu tak pernah bagi benda tu, habis. Tak tahu dah nak jawab apa. Kan? So itu, kita kena bagi diorang berdikari lah. Bagi cikgu sekarang, zaman sekarang dia macam suka menyuap. Suap. Bila nak suap, cikgu pun tak tahu. So bila dah masuk matrik,
dia dah culture shock dah kat situ. Betul. So as cikgu rasa better macam tu. Jangan terlalu menyemak sehingga kan dia orang tak reti nak berdikari sendiri. Itulah pandangan cikgu. Harap menjawab Jawab lagi. Ya. Okey. Ada soalan lagi? Kita ada rasakan soalan kita. Okay. Ya. Seterusnya kita akan sesi penggambaran. Oh, sesi penggambaran. Okey, sebelum tu cikgu mohon maaf sekiranya sepanjang cikgu bercakap ada menyinggung siapa-siapa ke, okey, harap-harapnya memberi inspirasi dan motivasi kepada semua student-student untuk menjadi cikgu yang lebih baik daripada cikgu. Okey, so cikgu ucapkan semoga berjaya untuk masuk ke dunia perguruan. Okey, terima kasih. Okay, semua boleh buka kamera untuk sesi penggambaran. Malu-malu. Ni semua kos fizik lah. Kos fizik. Oh, ramai juga Okey. Okey. Dah tangkap gambar ke belum ni? Okay, terima kasih dia. Okey. 1, 2, 3. Okay. Okey. Come on. Okey. Okay, Terima kasih cikgu ucapkan kerana jemput cikgu. Okey. balik cikgu tu saya tak